Pelik aku. Blower yang secantik macam ni boleh jual dengan harga yang murah macam tu. So aku pun tak tahulah dia ni ada untung ke tak ada untung apa semua sekalian. So ini adalah portable blower tau. Orang boleh gunakan dia berbagai-bagai bentuk. Macam ni, saya kan orang aircon kan. So saya dah nampak dah bayangkan. Ini kalau buat cuci aircon ni memang cun. Kecil kan, kat sini ada control dia on. Orang boleh pegang macam ni. Cantik dia kan. Kalau kau bukan orang aircon, kau orang boleh jadikan blower ni sebagai apa tau? Sebagai bersihkan rumah. Contoh, dia ada bagi sekali ni. Dia punya extension muncung blower ni. Letakkan macam ni. Sambung. Letakkan lagi muncung macam ni. Sambung. Letak kat sini. Bersihkan daun. 2 in 1. Nampak? Senang bersihkan rumah. Oh. Dia pun ada 5 speed. Angin dia memang sangat-sangat kuat. Tengok ni kosong. Kan nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Lepas tu yang penting sekali, dekat sini dia ada display. Dia punya apa orang cakap? Dia punya bateri punya persen dia. Maksudnya bila kita blower tu kita nampak lah kat sini ada bateri apa semua. So kalau korang beli ni, yang saya pegang ni, okay, ada dekat beg kuning, berserta dengan bateri besar macam ni. Nampak? 6.0 Ah. Memang tahan, setakat guna setengah jam, 45 minit tu, no problem. Jangan risau, datang sekali dengan charger. So, insyaAllah, berbaloi. Harga dengan kualiti, berbaloi. Saya memang tak boleh belah lagi dekat bahagian sini. Kan, dekat bahagian sini saya memang tak boleh belah lagi. Sebab dulu masa saya buat kerja aircon, bila nak servis aircon tu, problem utama kita adalah dekat bahagian ni. Ini kau tengok. Hebat kuat angin dia. Ni boleh pegang. Blower aircon semua boleh. So lulus lah. Okay, lulus. So kalau korang nak, saya dah review. Memang okey, saya recommend. Follow saya. Siapa nak cari blower ni, korang cari je brand ni. Harga bawah 200. Kualiti macam saya pegang ni, solid, cantik. Design pun cantik. So apa lagi korang nak, pergi dekat beg kuning, ambil. Sementara stok masih ada. Okay, sebab stok dia sangat-sangat limited. Pergi tengok dekat beg kuning. Okay, Assalamualaikum.